Ada 6 tempat yang dibenarkan untuk kita mengumpat sampai puas hati. Cuma sebelum tu Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhin maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu mengumpati sesama kamu. Adakah kamu suka kalau kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu benci. Kan? Baik. Tadi saya kata boleh mengumpat, yang ni tak boleh pula. So yang mana satu? Baik. Imam Nawawi ada mensyarahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tempat yang boleh mengumpat. Yang pertama, al-tadhallum. Yang kenapa? Maksudnya kalau kita dizalimi, kita nak minta untuk pertolongan daripada hakim. Kan? So kita pergi ke mahkamah, kita pun bercerita. Yang Arif, yang tuan, member saya ni kaki kentut, buntut hitam, contoh-contoh. So dia nak kentut, mesti kentut kat muka saya. Kita kena bercerita tentang kawan kita yang buat zalim pada kita. Yang tu tak dikira sebagai mengumpat lah. Kan? Baik. Yang kedua, kata Imam Nawawi, al-isti'anah. Contoh, kita dah bawa kes tu pada hakim. Hakim kata, kes kecil, so denda RM1. Kan? Denda RM1, kentut muka kawan. Kan? Kalau kencing muka kawan, mungkin lebih. Baik. So, kita pun geram. Member nak kentut, mesti kentut kat muka kita. So, kita pun minta tolong pada orang lain. Isti'anah bermaksud minta tolong lah. Kita minta tolong kawan kita. Kita kata, kalau kau nampak member ni, tolong pegang dia. Dia ni suka kentut kat muka orang. Buntut hitam. Kan? Yang tu tak dikira sebagai mengumpat. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-istifta. Mungkin kita dah pergi jumpa hakim dan minta tolong kawan, kemudian tak jadi kes. Kan? Kita pun jumpa lawyer. Kita pun kata pada lawyer, macam mana kes saya ni, lawyer. Kan? Dia ni kentut, bukan kentut, dengan cekik-cekik pun muka saya kena. Contoh. Na'udzubillah, kalau ada kawan macam tu lah. Kan? Kemudian lawyer pun tanya macam mana rupa dia ni, patutlah buruk, akhlak pun buruk, contoh-contoh. So al-istifta, minta bertanya pendapat, tak dikira sebagai mengumpat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahdzir al-muslimin, beri peringatan kepada orang Islam. Contoh yang biasa dibuat oleh orang-orang yang dalam bidang hadis, dia akan mengupas atau mencari tentang perawi-perawi hadis. Mungkin ada yang menipu, yang lemah pemikiran sebagainya. Yang tu tak dikira sebagai mengumpat. Dalam bab lain juga, contoh ada pemimpin yang kaki bohong, buka mulut je bohong, kan? Tak buka mulut pun bohong, kencing orang macam-macam, kan? So kita pun boleh kata pada rakyat yang lain, jangan undi dia, kan? Yang tu tak dikira sebagai pembohong, atau tak dikira sebagai pengumpat, kan? Baik. Kemudian yang seterusnya, dibenarkan untuk kita, contoh kalau ada orang nak kahwin, kan, dengan orang seseorang tu, kemudian tu orang tu kita kenal, yang nak pergi pinang tu orang yang baik, yang dipinang tu jahat, memang jahat, tapi dia berlakon. Kita boleh beritahu pada yang meminang tu, bang, jangan kahwin dengan dia ni lah, dia ni menipu bang, kan? Abang tak tahu lagi, saya kenal dia orang kampung saya, contoh, kan? Baik. Sama juga kalau kita nampak orang ni baik, dia ni memang baik, dia berkawan dengan orang yang tak baik, dia pesan pada dia, bang, abang ni kena scam, sebenarnya dia ni memang perangai dia nak kenakan orang, kan? Abang tak kenal kan? Saya kenalkan abang, contoh. Yang tu tak dikira sebagai mengumpat. Tahdzir al-muslimin, beri peringatan pada orang Islam. Yang keempat. Yang kelima, mujahrah bil fisq, bermaksud kita bercerita tentang orang yang suka buat benda yang jahat secara terang-terangan. Kita beritahu, anak Pak Mat tu contoh, kaki minum. Anak Pak Mat tu contoh, kan, kaki rempit, contoh. Kemudian kita beritahu pada tu bukan apa, untuk memberi peringatan. Kan, abang kalau nak kahwin dengan dia ni suka buang masa, kan, suka risikokan nyawa, bahaya, kan, abang tu nak daga perempuan seorang, tak pasal-pasal sekejap lagi, contohnya, kan? Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, at-ta'arif, memberi perkenalan. Contoh, dia ni kaki bangku, memang betul kaki bangku, buat apa pun memang bangku. Contoh, sepak bola pun tak boleh, mancing ikan tak boleh, semua tak boleh, kaki bangku, kan? Kemudian kawan kita ni semua ada nama Ahmad kat depan, contoh, kan? Kemudian kawan yang seorang kita tanya, mana yang kaki bangku, kan? Yang tu tak dikira sebagai mengumpat. Kaki bangku kaki bangku ada kat rumah, contoh, kan? Jadi kalau kita memperkenalkan seseorang kaki bangku sebagai perkenalan, memang dia dikenal sebagai kaki bangku, tak dikira sebagai mengumpat. Cuma tuan-tuan, kalau berlebih-lebih sangat, dikira berusaha lah.
Kan, kita hanya bercakap tentang sesuatu yang untuk keperluan sahaja. Jangan pula menambah pula. Kan, dia ni dah kentut buntut hitam. Kan, kemudian kedekut pula. Yang kesnya yang nak dibawa bab bab kentut, bukan bab kedekut. Jadi kalau nak bercakap tentang mengumpat tu hanya dalam bab yang tertentu, bukan semua bab. Kan, bukan semua benda yang kita sebut. Yang tu dikira sebagai mengumpat. Kan, tapi yang mengumpat yang dibenarkan hanya yang 6 tadi. Moga-moga ada manfaat sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji.